Education ni is a very fast pace. Memang cepat. So memang kita tak nak buat macam traditional punya kaedah pengajaran dan pembelajaran lah. Dengan leadership, tambahan leadership, kita nak buat pendidikan untuk masa hadapan. Jadi macam sekarang ni memang kita orang dah biasakan dengan ChatGPT kan, tapi hanya untuk just untuk tanya pendapat, just untuk just nak tahu apa-apa perkembangan. Tapi sebenarnya memang benda tu lebih luas lagi, sebab dengan AI ni, dengan ChatGPT ni, orang boleh buat untuk coding, orang boleh buat macam boleh buat lagu, orang boleh buat perisian, macam-macam lah. Dan perancangan perniagaan pun boleh buat dengan AI. Dan sekarang ni dia ada trend terbaru dinamakan solopreneur. Solopreneur ni di mana ada seorang CEO, tetapi dia ada multiple of staff. Tapi staff dia tu majoriti adalah AI. Dan AI ni AI untuk pemasaran, AI untuk customer service, AI untuk finance. So memang seorang CEO dan tak perlu staff manusia, hanya dipanggil solopreneur, AI sahaja. So itulah satu benda yang persoalannya, kita nak tahu adakah anak-anak kita bersedia dengan teknologi yang baru ni. So di KAS ni kita tak fokus pada akademik semata-mata, tapi kita nak membina generasi yang celik masa hadapan. So itulah matlamat kita lah untuk KAS.